Adakah benar luahan Humairah pada Budin selari dengan apa yang ada dalam hatinya? Sebenarnya tanpa sedar, Humairah dah sayang Abang Budin. Dia tak nak ulang apa yang Lily pernah buat dulu. Kahwin tanpa restu keluarga. Tapi tak adil untuk Maira. Maira, is it true? Maira, saya tak paksa awak kalau awak tak bahagia dengan saya. Seorang anak perlukan restu ibu. Dan seorang isteri kena taat pada suaminya. Maira, kenapa tiba-tiba? Why? Sebab itulah Aunty yakin dia bomorkan Maira. Tak ada siapa bomorkan Maira. Maira tak menyesal kahwin dengan saya. Kenapa nak menyesal? Abang kan juga Maira. Kebahagiaan Maira. Abang takkan sia-siakan hidup Maira. Hanya Dahlia saja yang dapat membaca pemikiran Humairah. Namun betulkah tekaannya bahawa Humairah sedar pemaikan Budin dan begitu juga Rafiq? Sekejapnya. Sedap. Ni apple je. Aduh, muntah pula rasa tiba. Abang Amir? Abang Amir tak payahlah nak percaya lakonan dia ni. Ha? Nanti Abang Amir yang kecewa. Kau tak payah nak simpan fitnah lah. Lagi-lagi depan aku. Kan ada yang makan gelas. Dah lah, pergi kerja. Tak ada selera nak makan. Hai. Abang pergi tunggulah kat kereta. Pergilah. Nanti Maira datang. Tahulah tak laku. Tu pasal Binti sampai buat cerita mengarut pasal aku. Macam dah aku percaya kau tu reject Rafiq. Tak apa. Kita tengok siapa yang kena nanti. Razak sudah mula menjalankan kerja penipunya sebagai penyiasat persendirian. Tapi dalam masa yang sama, Datuk Okey juga merancang mahu berjumpa kakak ipar Budin sebelum menjalankan pembedahan. Jadi, jalan yang menekah Datuk Okey akan berjumpa dengan Lily nanti. Melalui penyiasat persendirian yang direka Razak ataupun pertemuan yang diatur oleh Budin. Pendek kata, motif utama kita sekarang ni nak kikis duit dia dulu dah ni. Itu kau tak risau. Ini mastermind lah otak ni bab tu. Tahulah aku nak buat apa nanti. Jangan lari, janganlah. Umi sakit. Kenapa tu? Budin, Mama nak tanya pasal kakak ipar Budin. Kenapa, Ma? Minggu depan dia operation kan? Oh, tak, Ma. Mungkin bulan depan. Oh ya, lupa. Budin ada bagi tahu Mama. Nanti masa operation, Aina boleh tinggal dengan kami. Kita semua boleh jaga dia. Kan, Maira? Boleh? Tak, Ma. Sebenarnya, kakak dia nak Aina ada dengan dia. Jadi, kalau boleh, kalau ada apa-apa jadi nanti, Aina tu ada depan mata dia. Kalau macam tu, Mama pergi hospital. Mama nak jumpa kakak Budin sebelum dia operation. Kakak mesti gembira sangat, Ma. Dia memang nak sangat jumpa dengan Mama, Maira. Semua keluarga Mama. Pengakuan dari Dr. Afifah kepada Asnah bahawa dia sudah jatuh cinta pada Budin. Rafiq pula cuba mendengar pendapat Dahlia tentang Humairah. Kalau Amir tu tak kahwin, kau bukan suka dia pun. Kau nak kawan je kan? Pa, apa yang tak kena dengan air tu? Dia tahu aku suka minum air ni. Padahal dia baru je tengok sekali tau aku minum air Bandung ni masa mula aku jumpa dengan dia, dengan Abang Mat. Kau dah jatuh cinta dengan Amir. Salah ke? Tak salah. Masa tu pun kau tak tahu yang Amir dah kahwin. Tapi sekarang aku dah tahu. Dan perasaan tu masih sama, tak hilang. Kenapa nak jumpa dia? Saya sebenarnya nak tanya. Hari tu Lia cakap Lia tahu plan Maira. Maira ada apa plan? Dia macam ni bang. Maira tu dia berlakon je dia cintakan Abang Amir. Sebab bila dia takut kena marah dengan nenek, papa, mama dia. Tapi kan semua orang tahu yang Maira tu pura-pura je sukakan Amir. Kenapa nak ulang sekali lagi? Padahal kita orang dah plan nak kahwin tak lama lagi. Maira tu memang benci Abang Amir. Tapi terpaksa kahwin kan? Malah dendam kot. Budin sedang berbahagia, manakala Rafiq pula meronta hatinya
apabila Humairah mempermainkan cintanya. Jika Humairah ada niat yang tidak baik, pasti Kifarah menanti dirinya. Yang paling pasti, Budin akan tahu hati pada wanita bernama Cempaka Humairah. Belok ke kiri, belok ke kanan, pergi ke arah pokok sana. Anggaplah cinta seperti permainan. Nasib dirinya akan merana. Jemput tonton 2 video terbaru dari channel ini. Perbincangan Aku Bukan Ustazah 2 dan alur cerita drama bukan sekadar lafaz musim yang pertama.